الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamat dunia akhirat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita mendengar petunjuk dan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورة الحج. Yang bermaksud, dan kalau sekiranya Allah tidak menjadikan tolak menolak berlawan di antara golongan benar yang menegakkan Islam dengan puak yang menentangnya, nasab dibinasakanlah rumah-rumah ibadat. Penganut agama Yahudi, gereja-gereja Kristian, sembahyang-sembahyang, tempat-tempat sembahyang, dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah. Demi sesungguhnya Allah berjanji menolong siapa yang berjuang menolong bagi memenangkan agamanya. Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka berkuasa memerintah di atas muka bumi. Mereka mendirikan sembahyang
Mereka menunaikan zakat. Mereka menyuruh kepada yang baik. Dan mereka mencegah kemungkaran. Dan bagi Allah sahaja akibat segala urusan. Satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah wajibnya berpolitik, menegakkan kerajaan yang memberi kuasa kepada Islam. Satu kewajipan yang dilupakan oleh orang Islam pada hari ini dan dinafikan oleh mereka kerana jahil mereka. Kewajipan yang ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan yang hebat sehingga menolak tawaran pemimpin Mekah untuk melantiknya menjadi raja, menjadi pemimpin, diberi harta kekayaan dengan tidak menjadikan Islam itu berkuasa dan memerintah. Sekadar menjadi raja sahaja, menjadi pemimpin. Hukum Allah tidak berdaulat, tidak memerintah, dijanjikan harta kekayaan. Tawaran itu ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menerima tentangan yang hebat, ada sahabat-sahabatnya yang dibunuh, yang diseksa, diganggu perjuangannya kerana menunaikan kewajipan itu. Nabi SAW mencari negeri lain yang sanggup menerima Islam untuk memerintah dan berkuasa. Apabila orang-orang Madinah, kaum Aus dan Khazraj yang datang menunaikan haji kerana menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam yang dihormati oleh penganut semua agama, Mekah menjadi kunjungan semua agama. Semua mereka menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam. Peluang ini diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan pemimpin-pemimpin kaum yang datang, menawarkan kepada mereka janji kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua pemimpin menolak kecuali pemimpin Aus dan Khazraj yang datang dari Madinah, yang telah mendengar berita kelahiran Nabi akhir zaman melalui orang-orang Yahudi yang ramai berkumpul di Madinah, menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Orang Madinah masuk Islam dan berbai'ah, berjanji setia menyerahkan harta dan diri mereka, tanah air mereka, untuk ditegakkan Islam itu berkuasa dan memerintah. Maka berlakulah hijrah, berlakulah perpindahan. Nabi SAW memerintah para sahabat yang ada di Mekah dan lain-lain berhijrah ke Madinah untuk mendirikan kuasa politik negara. Islam itu memerintah dan berdaulat. Maka berjaya menegakkan kerajaan yang mengandungi masyarakat majmuk, bukan sahaja orang Islam, termasuk orang yang bukan Islam.
yang bosan dengan kezaliman pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Mereka mahu keamanan. Mereka ingin mencuba. Ada yang masuk Islam dan ada yang ingin menunggu dan melihat apa dia Islam itu. Pemimpin-pemimpin Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, bukan semua, sebahagian mereka menyertai Sahifah Madinah, Piagam Madinah, perjanjian yang terkenal, kena diikuti oleh orang-orang Kristian Najran, termasuk orang-orang musyrikin yang bencikan kezaliman. Maka Islam memerintah, dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajar umatnya bagaimana memerintah negara. Nabi itu bukan sahaja mengajar sembahyang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin, termasuk mengajar politik memerintah negara. Bila Nabi SAW wafat, para sahabat menyambung kewajipan ini secara ijma', secara sepakat. Tidak ada khilaf di kalangan ulama-ulama sahabat. Mereka bermesyuarat memilih pengganti Nabi yang disebut Khulafa' Rasyidin untuk menjalankan kewajipan ini. Khalifah Bakar radhiyallahu anhu dalam ucapannya setelah dia bi'ah menjadi ketua negara, menyampaikan ucapan di antaranya, ma taraka qauman al-jihad illa ammahumullahu bidzulli wal fasad. Tidak ada sesuatu kaum yang meninggalkan kewajipan jihad, berjuang untuk meninggikan Islam. Bila Islam tidak diperjuangkan untuk ditinggikan sehingga memerintah, maka Allah timpakan keburukan dan kejahatan pada kaum itu. Hari ini kita sedang mengalami umat Islam ditimpa kelemahan, ditimpa keburukan dan kejahatan di seluruh pelosok dunia. Dalam keadaan yang lemah, mereka dijajah oleh musuh-musuh kafir bukan Islam. Ditakluk tanah air mereka setelah mereka meninggalkan kewajipan menegakkan Islam. Hanya segelintir sahaja, sedikit sahaja yang berjuang mempertahankan Islam. Sebahagian orang Islam leka dengan kehidupan hidup, makan, tidur, tunggu mati dan beribadat. Tanah orang Islam dijajah. Kemudian penjajah kafir bukan Islam itu memasukkan dalam fikiran orang Islam ajaran pahaman politik tidak ada dalam Islam. Politik itu kotor, politik itu tipu, tak ada dalam Islam. Orang Islam tak perlu ambil tahu tentang pemerintahan negara. Dari mana datangnya ajaran ini? Ajaran yang datangnya daripada Kristian. Apabila Raja Rom, Konstantin, menganut agama Kristian, diubahnya agama itu, dipindah-pindah ajarannya untuk mendapat kuasa. Dipanggil padri-padri, berhimpun, bermesyuarat, dan dibuat satu keputusan. Dalam Islam tidak ada politik, dalam Islam tidak ada pemerintahan. Ditulis dalam kitab Injil, antara Injil Matta, Injil Matthew, da' lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Biarkan perkara Tuhan serah pada Tuhan, dan perkara raja atau pemerintah serah pada pemerintah. Pisahkan urusan pemerintahan daripada agama. Ajaran yang sesat dan menyesatkan ini dibawa masuk ke dalam negeri Islam, dianut oleh sebahagian besar orang Islam.
menyebabkan mereka tidak mengambil tahu hal-hal pemerintahan. Mereka fikir tentang hidup, makan tidur sahaja, beribadat sahaja. Kuasa tanah air mereka diambil oleh orang-orang Islam. Mereka menjadi bangsa yang hina beratus-ratus tahun. Namun Allah tidak izin cahaya Islam dipadamkan. Akan ada orang yang mempertahankan Islam. Tetapi golongan yang mempertahankan Islam ini tidak disokong oleh orang-orang Islam sendiri di seluruh negara Islam. Dalam keadaan Islam bertahan, tidak berkuasa. Dan Allah Ta'ala menunjukkan ajaran sesat, sekularisme, yang memisahkan politik daripada agama itu telah merosakkan masyarakat Barat, masyarakat Eropah, di negara-negara komunis, menyebabkan rakyat mereka jadi menatang. Hubungan keluarga sudah putus. Anak-anak tidak berdadikan ayah, ibu bapa tak berdadikan anak-anak. Ada orang kaya-kaya tulis wasiat pada anjing yang menjaganya. Berlaku di negara Barat. Anak-anak sudah tinggal di rumah, hidup dalam keadaan bersukaria. Berlaku di negara Barat pada hari ini. Adakah kita mahu hal-hal ini berlaku pada orang Islam? Dengan kesesatan itu, wajib bagi kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memperingatkan kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Kamu orang-orang Islam adalah sebaik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu memerintah manusia, memimpin manusia semuanya. Kamu menyuruh pada yang baik, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau sekiranya golongan ahli kitab Yahudi dan Kristian itu beriman, itu paling baik pada mereka. Tetapi kebanyakan Yahudi dan Kristian itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat, yang telah menyeleweng dari petunjuk Allah. Barakallahu lakum bil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu
menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, berpegang dengan petunjuk dan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dengan seperna, dengan separuh jalan sahaja. Di antaranya peringatan Nabi supaya orang Islam memilih pemimpin-pemimpin yang menegakkan syariat Allah, menegakkan hukumnya. Sabda Nabi SAW, wa man mata wala fi unuqi bai'atu imamin mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada ikatan di lehernya dengan pemimpin yang melaksanakan Islam, matilah dia dalam keadaan mati jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman tidak ada Nabi, tidak ada pemimpin yang melaksanakan syariat. Adakah kita mahu mati secara zaman jahiliyah dalam keadaan kita beragama Islam? Marilah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sempurna. Semuanya menolak semua perkara yang bercanggah dengan Islam dalam seluruh kehidupan kita. Kerana semua perkara yang bercanggah dengan Islam itu menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya, jangan lupa sekali-kali untuk berselawat kepada Nabi yang membawa Islam, Nabi yang sangat berjasa kepada kita, menyelamatkan kita dengan petunjuk Allah, diperintah oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashra. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحرهم. اللهم أصلح أمورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.